Hai, selamat kembali ke channel YouTube saya. Untuk video part 2 kali ni kita nak buat kita nak sambung lagi buat biskut raya. So kalau nak tahu biskut raya apa, jom. Assalamualaikum semua. Welcome back to Nim's Dapur lagi. So hari ni saya nak buat biskut raya lagi. Nama dia Devil Chocolate Cookies. Devil kan? Takut dengar. Takut kan? Okey, kita teruskan dengan bahan-bahannya. Okey. Pertama sekali, butter. Saya guna pure butter. You all boleh guna margarine, buttercup, suka hati Tapi ini saya guna pure butter. Dan ni ada gula. Saya guna caster sugar, gula halus. Okey. Ini tepung jagung. Ini apa ni tadi? Gajus, Nestem, coklat, serbuk coklat, tepung gandum dan coklat chip. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan butter. Dah sikit lagi. Butter kalau boleh guna yang keras, tapi ni dah terlembik sikit. Okay, butter tu guna yang keras sikit, okay kawan-kawan. Ni dah terlembik sikit. Kemudian kita masukkan gula. Yes. Okay, sekarang kita pukul dia. Siapa yang tak ada mesin boleh guna tangan je ya. Maksudnya guna sudip ke apa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, macam biasa kita terlupa nak buka switch. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit je. Dalam satu sudu teh ke. Pukul ni tak perlu lama-lama. Kita buat cookies ni kita tak perlu pukul dia lama ya. Lepas tu kita masuk cookies kita ni tak ada telur ya. Eggless. Eggless. Okey, masukkan Gajus yang telah dikisar ke? Yang telah dikisar. Ini Nestem yang telah dikisar juga. Dan kita kacau. Masukkan empelek tak payah banyak-banyak, sikit je. Sebab kita buat sikit, kita masuk sikit. Ini untuk apa nama? Merangupkan cookies. Ini saya nak masukkan tepung jagung.
dengan coklat. Serbuk coklat. Okay, kita masukkan serbuk coklat. Serbuk koko. Okay. Campur sikit dengan tepung sebab takut tepung serbuk koko ni suka berterbangan. Okey, tergarut. Macam ni ya. Yang ni kita golong dia boleh. Okey dah tu. Seandainya you all adun tu apa nama tu, masuk tepung tu sedikit-sedikit ya. Rasa-rasa lah, rasa dia dah okey belum. Kalau kata dah okey, berhenti masuk tepung. Kalau rasa belum, masuk lagi. Seandainya terkeras, jangan risau, tambah butter semula ya, sampai dia lembut yang boleh kita cetak nanti. Macam ini, tak melekat dekat jari-jari kita kan. Okay, last kali kita masukkan coklat chip ya. Kalau saya nak masukkan coklat chip putih boleh? Boleh. Boleh. Tapi ni tadi sebab dia table coklat kan, jadi dia gelap semua. Semua hitam. Sampai ke dia punya decoration nanti pun coklat hitam. Okay? Okay. Eloknya kita perap sekejap dalam 20 minit macam tu. Tunggu dia set, baru kita cetak. Okay? Okay, kita nak cetak dia. Okay, korang nampak tak ni tempat mencetak ni? Special kan? Hanya ada di Nims Homemade. Okay, itu special sebab apa mah? Abah buat dulu sebab untuk apa? Untuk pekerja kita nak buat nanti. Maksudnya dia orang, bila dia orang cetak tu tak adalah yang ada nipis, ada tebal. Jadi kita buat seragam. Senang dia orang nak cetak. Okay, macam gini lah ya. Saya guna pencetak bulat.
tak ada tempat mencetak tu pun tak apa, boleh cetak cara biasa. Ni sebab kebetulan kita orang dah ada kan, sebab masa buat kuih ada bekerja guna, jadi kita pun gunalah benda ni untuk cetak kuih raya kita sendiri. Tapi boleh je kalau tak nak guna benda tu. Pencetak tu pilihan masing-masing ya. Ini saya guna pencetak bulat yang besar. Yang kecil kalau you all suka yang comel-comel tu, you all buat yang kecil. Okey, cari cetak yang kecil lah. Ini saya pilih yang besar. Sebab kita punya pencetak kecil tu macam terlalu kecil. Kecil sangat. Jadi kita pakailah yang ini. Habis tu Mak, kalau saya nak guna pencetak selain bulat tu boleh? Boleh, ikut cita rasa sendiri. Alright. Tak mestinya ikut bulat lah. Bulat. Saya suka segi 4. Patutnya plastiknya besar, tapi kita plastik besar tak ada kat rumah. Gerak pula bendanya. Plastik kecil sangat. Aduh. Mana teknik yang hebat sangat tadi tu? Yang cetak terus angkat. Teknik tu budak kerja je expert. Tu dia tekniknya. Budak kerja expert buat ni. Memang tak jatuh. Tu dia. Saya buat jatuh Mak. Budak-budak kerja je pandai ni. Nampaknya dia tak nak ikut. Ni dia rendah. Kalau yang satu yang kecil tu dia tinggi. Dia ada teknik juga angkat tu. Kan? Jadi yang tu kita terpaksalah guna spatula.
Last doh. Last doh. Last doh kita ni. Sekarang tok bakar. Bakar baru kita hias. Alright. Okay, kita nak make upkan dia. Okay, ni dah siap dibakar lah. Dah siap bakar tadi. Berapa? 30 minit. Dalam 160. Itu oven saya lah, 160 30 minit. Api atas bawah. Siapa yang guna oven yang kecil tu, dia kena ni lah, kena kecilkan lagi suhu dia. 140 macam tu. Okay, you all, coklat ni you all boleh guna apa-apa jenama lah. Berries ke, ada jenama apa lagi, apa tu, bittersweet tu, macam-macam jenama lah dekat kedai bakery kan ada. Semua boleh guna. Okay, yes, dia saya guna gajus. Saya guna gajus yang dah dihancurkan. Yang dah dihancurkan. Ya, dengan pistachio. Bukan. Ya. Koci labu. Koci labu. Ingat pistachio tadi. Kan. Okay. Macam tu. Celupkan dalam coklat. Kan. Dia memang coklat. Biskut coklat ada coklat chip. Luar coklat itulah nama dia. Apa tadi? Double chocolate. Double chocolate cookies. Kita nak masuk dia dalam peti sejuk sekejap. Sekejap sahaja. Okay. Sementara tunggu yang tu sejuk, kita siapkan yang ini pula lah.
Okay, sekarang kita dalam proses untuk pack kuih raya. Ni yang dah keluar dari sejuk tadi. Ini batch kedua. Okay, dah siap dah kita punya Devil's Chocolate Cookies. Okay, untuk adunan yang kita buat tu, kita dapat 3 telap. Dalam satu telap ni ada 40 pieces. Okay. Okay, actually kan resepi Devil's Chocolate Cookies ni adalah resepi ciptaan mama saya. Gitu. Jadi macam so far buat masa ni kat tempat saya memang tak ada lah biskut ni sebab mama saya baru je cipta kan. Tapi memang my mom akan jual lah biskut ni. Jadi siapa-siapa yang nak jual tu bolehlah jual. Kalau korang nak jual biskut ni, nak try dan nak jual kan. Jadi kalau macam kat tempat korang pun mungkin belum ada. Jadi kalau korang yang buat ni memang macam like orang raya tu macam wow, biskut raya korang lain-lain lah. Gitu. Okay, jadi jangan lupa cuba resipi ni. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye.